Alhamdulillah untuk hari keempat kami di sini, latihan agak walaupun bulan puasa dia player-player bagi macam push lah, selagi kita mampu push walaupun masa yang singkat kan. So kita akan player-player ni buat yang terbaik lah untuk training hari ke hari. Untuk tahun 2025 ni agak seraga sikit untuk player nak selection lah, 25 orang So untuk list short list 12 agak tertekan buat player ni lah untuk fight tempat nak ke 12 tu agak sukar lah. Sebab sebelum ni nampak macam selection tu dah belas-belas kan. So 25 orang ni agak semua datang semua yang betul-betul prepare untuk selection lah. Okay, dalam squad ni senior dalam tak banyak lah. Tahun ni dalam 4-5-6 orang je senior. So yang datang tahun ni untuk 2025 ni banyak pemain baru. Tetapi pemain yang baru tu pun tunjuk play sedap lah, positif player yang datang dah prepare dah untuk selection. Pada player lah kan, tak kira lah yang kita punya grouping pun agak kuat lah dalam dua tim, satu tim tu ke World Cup team. So bagi saya lah untuk semua player tak ada masalah untuk bersaing kalau kita training betul-betul. Cukup semua yang kemudian yang management bagi semua. So kita cubalah improve game hari ke hari untuk menghadapi AFC yang akan datang ni. Pertama kali syukur Alhamdulillah. Latihan pada hari ini agak penat di bulan Ramadan ni, tapi Alhamdulillah semua player bagi komitmen yang bagus dan coach pun bagi kata-kata positif untuk player untuk semangat menghadapi kejohanan ini. Walaupun kita buat latihan pada bulan Ramadan ini, tapi player bagi komitmen yang bagus lah. Bagi saya, player muda yang baru ni sangat bagus. Memberi tekanan juga pada player-player lama ni. Baguslah bagi untuk player-player baru, persaingan untuk player-player lama. Player-player lama pun umur pun dah meningkat usia, tapi Alhamdulillah player bagus. Ex-player macam bekas-bekas player kita yang ada ni okey. Alhamdulillah boleh ada pengalaman menghadapi kejohanan AFC. Tapi bagi player-player muda ni satu cakap peluang yang baru untuk dia mencari pengalaman yang baru, tapi insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Bagi pemain dan coach semua pun mengharapkan sokongan yang bagus daripada penyokong Malaysia kita, dan kita mengharap sokongan yang selalu ada di belakang kita Sebab kejohanan ni betul, kejohanan sangat besar bagi kita orang. Sokongan rakyat Malaysia ni sangat perlu bagi kita player dan coach Harapan saya dan tim, kita pernah ke suku akhir untuk kejohanan AFC. InsyaAllah tahun ni kalau kita dapat mengulangi ke suku akhir, itu satu cakap kejayaan yang bagus untuk tim. Walaupun kita masa yang singkat kita training, tapi insyaAllah kita buat yang terbaik untuk Malaysia insyaAllah.